Perlindungan bermula dengan pendidikan. Pendidikan Seksualiti MBPK memberi pendedahan tentang keselamatan dan perlindungan diri, membantu MBPK memahami sepadan diri dan hak ke atas tubuh badan, dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahap kefungsian murid, membantu MBPK mengenal situasi berisiko dan bertindak dengan selamat. Akhir sekali, menyokong usaha pencegahan penderaan melalui pendidikan awal. Mengapa MBPK sering menjadi mangsa? Ini 3 sebab utama yang perlu kita tahu. Pertama, sukar berkomunikasi. Mereka mengalami kekangan untuk meluahkan situasi cemas atau menceritakan perkara sebenar yang berlaku kepada mereka. Kedua, terlalu patuh. Sifat mereka yang cenderung mengikut arahan orang dewasa tanpa soal sering dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ketiga, kurang pendedahan. Ramai yang tidak mahir membezakan antara sentuhan selamat dan tidak selamat, membuatkan mereka keliru dengan niat pemangsa. Pendidikan seksualiti bukanlah tentang seks, tetapi tentang keselamatan kendiri dan memahami sempadan tubuh badan. Masyarakat Malaysia menganggap bahawa topik ini tidak sesuai dibincangkan kerana bersifat tabu. Terdapat juga stigma di mana segelintir masyarakat menganggap bahawa MBPK tidak memerlukan pendidikan seksualiti. Tubuh badan anda adalah hak anda dan perlu sentiasa dijaga. Jangan biarkan sesiapa pun menyentuh atau melihat zon larangan sentuh, iaitu mulut, dada, kemaluan dan punggung. Jika ada orang cuba menyentuh kawasan tersebut, segera katakan tidak dengan berani. Selepas itu, cepat-cepat lari dan beritahu guru atau ibu bapa untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa ingat, anda berhak untuk berasa selamat. Apabila kanak-kanak berada dalam situasi yang berbahaya, pertama sekali, mereka perlu kenal pasti bahaya. Yang kedua, bertindak dengan pantas. Ketiga, menjauhkan diri daripada orang yang tidak dikenali. Keempat, mendapatkan bantuan daripada orang dewasa seperti ibu, ayah, guru atau penjaga. Kerana ini merupakan kemahiran bertindak. Kerana badan kamu, milik kamu. Jika anda berasa tidak selamat atau diganggu oleh sesiapa, ingat formula 3S sebagai langkah pelindungan diri. Pertama, lari. Jangan tunggu dan jangan berbual. Terus lari ke tempat yang lebih ramai orang atau dapatkan ibu bapa dengan segera. Kedua, lapor. Jangan takut untuk bersuara. Jerit sekuat hati. Jerit tolong atau saya tidak kenal dia supaya orang di sekeliling sedar akan situasi anda. Ketiga, luah. Jangan simpan rahsia yang tidak selesa. Beritahu orang dewasa yang dipercayai seperti ibu, ayah atau guru tentang apa yang berlaku. Ingat, lari, lapor dan luah. Keselamatan diri adalah keutamaan kita semua. Komuniti haruslah cakna bahawa seksualiti merangkumi aspek kesihatan seksual, hubungan interpersonal, nilai dan kemahiran membuat keputusan. Ibu bapa dan komuniti haruslah memikirkan tentang keselamatan anak-anak dalam aspek ini. Seterusnya, kita sebagai masyarakat boleh menyokong guru pendidikan MBPK di mana mereka mendapat persediaan latihan formal dan bahan pengajaran yang bersifat mesra budaya. Akhir kata, marilah kita bersama-sama sebarkan kesedaran demi keselamatan mereka. Ayolah kita bertindak segera.